Masih ramai saudara kita yang berada di Palestin tak dapat menyambut bulan Ramadan, bulan Aidilfitri dengan sempurna. Setiap hari mereka berdepan dengan kesukaran, tak ada makanan, tak ada tempat tinggal, ayah hilang punca, anak-anak kecil pula menangis sebab kelaparan. Dalam bulan penuh keberkatan inilah kita boleh bantu saudara kita yang berada di Palestin melalui Cahaya Ramadan Palestin, salah satu inisiatif dari Kelab Perwira Malaysia. Antara program di bawah Cahaya Ramadan Palestin, bank iftar supaya mereka dapat berbuka puasa dengan makanan yang cukup. Bukan itu je, kempen Cahaya Ramadan Palestin ini juga sediakan tilam dan juga selimut untuk mereka yang mana kehilangan tempat tinggal. Mereka juga memberikan hadiah raya, wang tunai, bantuan asas untuk bayi dan juga wanita. Ada juga kotak makanan, bekalan makanan asas untuk keluarga-keluarga yang memerlukan. Ramadan kali inilah peluang kita untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestin untuk mereka keluar daripada kesengsaraan. Jom bantu mereka melalui kempen Cahaya Ramadan Palestin. Awak semua boleh klik link di komen ataupun scan QR untuk sumbangan. Jangan lupa share video ni kepada kawan-kawan korang, family supaya kita semua dapat bantu saudara-saudara kita yang berada di Palestin.